Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ni 5 hari bulan April lagi. Kita ada BMW G60. Okey. Kita tak nak cerita pasal kereta dulu. Kita nak cerita sebab kereta ni dia dah datang dengan standard 4 port tau. 4 port. Lepas tu bila kita buka pun tengok ni sangat comel kan dia punya 4 port. Ni ialah 4 port. Lepas tu brake pad dia kecil. Dia ada 4 port yang brake pad besar. Lepas tu dia ada 4 port yang brake pad kecil juga. Kan? Cuma macam untuk yang ni kereta ni owner nak tukar kepada 6 sport. Oh, 6 sport ialah yang beginilah yang kita pakai untuk dia. Nampak tak beza brake pad? Awak boleh nampak tak sebelah-sebelah? Macam tu. Boleh nampak tak beza kalau macam tu? Nampak kan? Nampak ni 4 port. Awak stay sini, awak tengok je situ. Jangan bergerak mana-mana. Saya akan bercerabi. Awak tunggu je situ sementara saya cari 4 port. Tengok dulu beza sana 4 port dengan 6 port tau. Mangai letih. Okey, itu beza. Itu 4 port. Itu 4 port yang standard punya. Lepas tu kita ada 4 port yang biasa kita pakai. Apa ni elok lagi brake pad dia. Okey, saya datang kembali. Ni yang biasa kita pakai. Okey, nampak tak? So itu pun 4 port. Ini pun 4 port. Oh, boleh nampak beza dia? Nampak kalau daripada dalam kamera tu. Nampak kan? Macam tu. Macam tu. Cuma yang sekarang ni dia pasang itu. Tengok sikit macam mana pergi dia. Sebab yang 4 port ni pun dia kata dah okey. Cuma kecil je lah. Yang besar sikit. Bagilah yang besar. Tengok sekejap lagi macam mana pergi dia. Ingat BMW G60. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.